Selamat datang ke Tangga Tajwid. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah untuk kali ni, dalam episod kali ni, saya nak buat dekat tempat lain lah. Saya nak buat dengan orang lain pula. Tengok siapakah tetamu Tangga Tajwid kita. Okay, kita cari siapa yang ada kat sini. Cik, nak tanya, cik tahu tak pasal tajwid? InsyaAllah tahu. Saya imam kat sini. Oh, cik imam kat sini? Biasa kita panggil imam lah. Okay, jemput naik cik, jemput naik. Saya nak, Kena naik kena naik. Saya nak cik ceritakan saya. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Afif daripada Jadi Tajwid. Salam sikit. Selamat datang ke Tangga Tajwid. Tangga Tajwid. Kali ni kita namakan segmen ni Tangga Tajwid. Okay, Sebab kita di atas tangga kan. Okay. Dekat Tangga Tajwid ni, dia lain sikit daripada yang lain. Kita tanya orang untuk diceritakan apa yang dia tahu pasal tajwid. Jadi sekarang ni imam, saya nak tanya imam lah. Pada pendapat imam, apa yang nama tajuk yang imam tahu, yang imam ingat tu? Kenapa dia namakan macam tu? Nama tajwid ada satu yang popular lah. Yang popular. Semua nama tajwid popular. Okey, betul. Tapi yang ini kira yang the best lah. Mat Arid Li Sukun. Mat Arid Li Sukun. Ni semua orang tahu ni kan? Semua orang tahu. Mat Arid Li Sukun ni, kenapa nama dia mat? Sebab ada huruf mat. Huruf alif, waw dan ya. Waw, ya. Okey. Kemudian, kenapa Arid? Arid. Arid. Kenapa? Okey, interesting. Kenapa nama dia Arid? Kerana yang mendatang. Oh, masuk Arid tu? Mat yang mendatang. Contoh, saya bagi contoh dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Jadi Alamin tu pada asalnya hukum dia mat asli. Okey, faham. Mat asli. Kenapa dia dinamakan sebagai mendatang? Kenapa dia berubah hukum tajwid kat situ? Kerana dia diwakafkan. Dia diwakafkan. Oh, itu jadi, nama penuh dia. Nama dia jadi sukun. Diwakafkan, disukunkan. Mat Arid Li Sukun. Jadi Mat Arid Li Sukun sebabkan Li Sukun tu. Disebabkan kita berhenti itulah kan. Disebabkan kita berhenti. Jadilah Mat Arid Li Sukun. Jadi harakat yang kita baca dekat situ boleh jadi 2, boleh jadi 4 dan boleh jadi 6 harakat. Oh, maksudnya kita boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu. Tapi dalam solat dia beza. Oh, tu saya nak tanya tadi tu. Maksudnya kalau kita boleh pilih ke? Kalau kita boleh baca 2, kejap baca 4, kejap baca 6, macam mana tu? Kalau dalam solat, dia ada tertib-tertib dia. Lebih afdal kita mengikut pada tertib. Misalnya kalau kita dah mula daripada 2 harakat, seterusnya kita ambil 2. Oh, maksudnya kalau kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tak boleh lah kalau kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Selang-selang tak boleh lah. Tak boleh. Kalau ayat pertama kita baca 2, ayat ketiga kita baca 4, ayat ketiga. Dia kalau tanya bab sah lah. Cuma tertib dalam bacaan ayat Al-Fatihah di dalam solat tu dia kena ada dia ada tertib dia. Lebih afdal kita ikut pada harakat tu. Faham. Menarik Ustaz. Menarik. So selama ni semua orang tahu Mat Arid Li Sukun ni kena baca macam tu 246. Tapi tak semua orang tahu kenapa nama dia Mat Arid Li Sukun. Betul. Mat yang mendatang disebabkan sukun. Mat yang datang disebabkan sukun. Betul. Jadi kita dah tahu dah kat sini hukum Mat Arid Li Sukun adalah disebabkan huruf mat. Hukum mat yang datang disebabkan kita berhenti. Kalau kita sambung jadi mat asli. Kalau kita berhenti baru jadi Mat Arid Li Sukun. Betul. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini bagi saya satu ilmu yang menarik lah. Walaupun ramai kat luar sana tahu. Orang tahu je pasal Mat Arid Li Sukun ni. Tapi tak semua orang tahu nama. Betul. Kenapa nama dia Mat Arid Li Sukun? Tak semua orang tahu. Jadi itu sajalah untuk Tangga Tajwid ni. InsyaAllah semoga orang yang dengar ni dapat manfaat daripada apa yang Ustaz sebutkan tadi. Amin. Jadi salam lagi sekali. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang lain. Tangga Tajwid. Ingat jari, ingat tajwid. Semua formulir yang saya cakapkan tadi tu, kita nak tahu lebih lanjut boleh dapatkan di Jari Tajwid. Dapatkan sekarang.